Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey kelas, hari ini kelas kita nak ajar subjek perniagaan. So hari ni hari apa? Hari Selasa. So 18 hari bulan 11 2020. So tahu tak kita nak belajar perniagaan kan? Tu macam mana kalau korang fikir, first sekali kalau kita nak buat perniagaan, apa benda yang paling utama, yang paling pertama sekali kita nak buat? Kita perlukan apa? Produk, duit. Duit tu ni tempat. So kita nak belajar faktor menyumbang memulakan perniagaan. Okay, memang sihat ke? Sihat. Oh ya, lagi. Okay, kita nak belajar buat boleh terus. Contohnya, kalau perniagaan tu menggunakan modal, dia boleh jadi duit, dia boleh jadi aset, kan? Dia boleh jadi aset. Bagus awak. Dia boleh jadi stok yang kita untuk memulakan perniagaan tu. Sebab kita kan tak ada awal-awal lagi kan? Awal-awal lagi. So boleh jadi modal ni daripada diri kita sendiri, ataupun kita buat pinjaman dengan bank. Kita boleh buat pinjaman dengan keluarga, kita boleh buat pinjaman dengan kawan-kawan kita, macam tu. Tapi jangan buat pinjaman dengan alu lah. Iwa. Lepas tu nombor 2, faktor yang memulakan perniagaan. Yang kedua adalah kemahiran. Kemahiran tu adalah skill lah. Skill kan. Contoh, kalau korang biasa boleh je kan, macam korang nak mulakan perniagaan buka kedai gunting rambut. So korang kena ada skill lah memotong rambut tu. Kalau tak ada, takkan ada potong botak aja kan. Tak boleh lah. So ada orang yang nak pakai layer lah, nak pakai afro ke apa benda and so on. Macam tu. So daripada tu, kemahiran apa lagi? Kalau kita nak buat kedai mesin jahit, kedai jahit baju, so kita perlu menggunakan skill yang untuk menjahit baju, ukur baju kan. Tak semua orang boleh buat. So yang kelima, ketiga, kita tulis lah. Modal ni boleh jadi sendiri kan. Boleh tulis lah. Pinjaman. Lepas tu boleh jadi apa lagi? Lepas tu
kita yang kena ada skill ke kita upah orang tu? Boleh juga. Itu dah jadi lain lah. Tapi ni sebab kita nak mula perniagaan, kita sendiri yang macam kita suara korang, macam tu. So kita sendirilah kena. Contoh, awak minat apa? Contoh lah, awak suka makan bakso. So awak ada skill nak buat bakso tu macam mana? Macam tu. Macam tu lah. So kita kena ada skill lah. Takkan kita nak kupas daging, mesti kita letak garam dulu sikit. Macam tu kan? Faham? Lepas tu, kalau kita nak ni menjahit adalah skill. Dan masa yang sama kita perlu belajar lah kemahiran nak. Oh ya lah. Sila. Boleh tak ada masalah? Kemahiran menjual. Kemahiran menjual. Betul. Itu marketing lah. Pemasaran macam tu. Cara nak bercakap dengan orang, macam mana nak approach, macam mana nak cakap kan. Macam mana orang nak beli kalau kita diam je. Macam orang yang dah kafir takkan nak dia diam. Awak ni takkan macam tu je, tak ada kan. Mesti dia approach kita kan. Macam tu. Komunikasi lah. Komunikasi. Contoh skill-skill yang ada lah yang perlu kita ada dalam diri kita sebelum memulakan perniagaan. Okay, next adalah lokasi. Lokasi mestilah tempat yang strategik. Macam penempatan dia, maksudnya penduduk dia ramai. Supaya kau contoh kan, kalau duduk kat kampung, ada orang nak pergi, tapi orang kampung je lah. Tapi kalau penduduk dia banyak, perumahan sini, tapi boleh juga kampung yang banyak. Tapi pastikan penempatan tu ramai lah, penempatan tu. Kalau kita nak buka kedai pun, kita kena fikir juga ada tempat yang macam kita kan kalau cari kedai, mesti kita nak cari tempat parking yang mudah kan. So, kita kena perlu cari yang mudah infrastruktur juga. Lepas tu kadang-kadang macam ni payah lah. Last sekali kita tak pergi pun kan biasanya. Macam tu lah. Tapi kalau kita memang niat nak pergi, tak ada masalah. Cuma bila time kita rasa macam payahlah pergi situ, tak payah pergi tempat lain lah. Macam tu. Mesti macam tu kan. So, dia jadi mudah infrastruktur. Buat sekarang. Lepas tu next kali Stok tu boleh jadi barang tu mudah untuk dijual ataupun sukar untuk dijual. Tapi bila mudah dijual, dia jadi risiko tinggi lah. Contohnya kan, okay, cuba awak bayangkan risiko cuba awak bayangkan kalau kita nak buat kedai kedai runcit. Contoh, kalau mudah dijual memang contoh ayam orang akan selalu beli. Tapi dia akan jadi risiko kalau orang tak beli-beli, dia akan jadi rugilah kat situ. Dia boleh jadi busuk. Lepas tak ada orang beli, macam mana nak buat? Dah jadi rugi. Telur, apa lagi? Ikan-ikan, macam tu. So jadi macam memang boleh dijual tapi dia risiko dia tinggi. Boleh jadi rugi.
kalau dia suka dijual, risiko dia rendah. Contoh barang apa yang kita kat kedai masjid macam suka dijual. Contohnya macam span mas pinggan contoh. So macam benda tu kan orang jarang beli. Orang beli pun kadang-kadang ada 3 pack sekali. Orang akan beli dalam masa dah 6 bulan sekali orang akan beli. Dan benda tu takkan basi, yang takkan rosak. Macam tu. So dia jadi risiko yang rendah lah. So untuk mendapat rugi tu susah lah. Macam tu. Dalam masa jangka masa panjang. So daripada tu tisu ke, plastik macam polystyrene ke kan. Macam tu. Benda-benda macam tu dia suka dijual, tapi risiko dia rendah. So sekarang kita nak buat kita bagi soalan satu. Soalan satu untuk buat lembaran kerja ni. Ini soalan satu Nanti cikgu bagi tajuk. Alhamdulillah. Nak, dia mana-mana. Okay, bagi tajuk bagi tajuk. Okay, mana tu? Okay. So, lebih kurang dalam 5 minit macam tu. 5 minit jawab kan. Based on tajuk yang korang dapat. Okay, mula. Okay, nanti tulis nama murid, tajuk perniagaan yang cikgu bagi tu. Dapat apa? Kedai bunga, okay? Cafe. Tanya? Cuci kereta. Tanya. Okay. Contoh nama perniagaan. Nama perniagaan korang letak contoh Daya apa? Kedai bunga. Daya Florist. Contoh. So macam tu. So produk perkhidmatan. Bunga. Buat bukit ke kan? Contoh ayam gepuk kan? Gepuk Nasuha. Okay. So nama produk ayam gepuk. Pelanggan sasaran mungkin orang muda. Budak-budak tak nak kan ayam gepuk pedas. So 3 faktor penyumbang ni boleh pilih 1, 2, 3, 4. Pilih salah satu dan huraikan dengan contoh modal. Kita nak guna pinjaman sendiri ataupun kita buat pinjaman dengan bank. Kita tulislah bank mana. Macam tu contoh. Lepas tu kemahiran kita nak gunakan apa. Kalau berjual ayam gepuk kita mesti ada skill memasak. Faktor yang ketiga, lokasi. Mestilah tempat yang tapi kat mana? Contoh kita nak jual kat mana? Kat kampung ke? Nak jual kat Bani contoh. Saja. Macam boleh bincang ya. Kalau tak faham boleh tanya. Cuci kereta. Stop. Untuk dia sabun, span, air. So, senarai tu kasi.
Oh. Ni nak ke? Oh, tak nampak. Sorry. Dah siap. Dah siap. Nanti cikgu nak minta seorang-seorang present. Aku juga. Okay, dah siap. Siapa nak mula dulu? Oh, okay. Saya kan? Oh, mantap. Saya lupa. Mantap. Berikan tepukan kepada Ain. Macam-macam. Okay, awak dapat tajuk apa sebenarnya? Tajuk yang cikgu bagi. Servis cuci kereta. Okay, serius right. Cuci kereta. Okay. Nama perniagaan? Okey. Nama perniagaan saya pilih Cuci to You. Wow. Wow. Okay. Produk perkhidmatan cuci kereta lah. Cuci kereta, cuci motor, cuci van ke, lori ke. Pelanggan sasaran maybe masyarakat setempat situ lah. Hingga faktor pengiriman saya pilih ialah lokasi. Sebab lokasi tu saya akan pilih kawasan yang banyak kereta lah. Contoh perumahan ke atau pejabat. So modal, saya rasa kalau cuci kereta ni untuk permulaan modal dia tak banyak. Kita perlu beli sabun, benda kecil-kecil je lah. So kita boleh pinjam family atau lain jugalah. Okay. Yang ketiga stok. Kita boleh dapat senang dapat sabun, sponge, kainlah, vacuum dan sebagainya. Dia jadi experience juga sama-sama. Oh, betul. Pandai cikgu. Okay. Yang mana dah? Okay, yang next tu Rumusan murid 3 faktor yang paling penting untuk perniagaan saya ialah ialah tu lokasi yang strategik, modal stok sebab ia akan membantu saya mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. bagus.
Masuk. Silakan. Bye. Cepat. Okay. Dah dapat apa? Saya dapat kedai bunga. Kita dah. Nama perniagaan apa? Nama perniagaan saya Daya Flores. Oh, okey. Ya, perkhidmatan saya, produk saya ni dia menjual perkhidmatan seperti membuat kek dan menjual bunga. Okay, sasaran saya orang muda. Oh, muda. Orang muda. Okay, faktor yang saya pilih adalah modal. Kerana kita memerlukan modal perniagaan sendiri, memerlukan modal untuk memulakan perniagaan. Dan kalau tak ada modal, sebenarnya kita nak buka. Betul. Pandai. Kemahiran. Kedua, saya memiliki kemahiran. Kalau kita tak perlukan kemahiran seperti mengubah dan komunikasi, sebenarnya kita nak berkomunikasi dengan pelanggan. Yelah, kalau tak pandai mengubah, semua dia nak jadi bukit cantik kan. Kalau tak ambil tu. Macam takkan macam tu kan. Tak ada siapa nak beli. Yang ketiga, lokasi. Lokasi ni penting sebab kalau lokasi kita tak strategik, kita susah nak dapat pelanggan. Itu saja. Yang terakhir, 3 faktor paling penting untuk media saya. 3 faktor saya memilih modal, kemahiran dan lokasi. Kalau tak ada 3-3 ni, saya rasa susah untuk kita stabil, mempunyai perniagaan yang stabil. banyak. Sama. Okay, terakhir sekali. Silakan. Okay, nama saya Batrisha. Saya buat perkhidmatan membuat air dan masakan lah, makanan. Makanan selalu Pavlova, Oh, cheesecake, macam pastry cake semua betul lah, pula. dessert. So macam berfokus kepada kopi macam Betul. Cafe estetik. Oh, macam tu. Oh, yelah viral kan sekarang. Ya. Betul. Okay, so kalau pelanggan sasaran Orang muda. orang muda. Betul tak? Jarang lah orang tua pergi. Ya betul. Melainkan yang macam muda-muda. Betul. Saya setuju. Okay, saya nak tanya 3 faktor yang penyebab kepada memulakan perniagaan. Saya buat modal. Okay, mudah. Modal sendiri untuk memulakan perniagaan. Itu fine. Faktor 2, kemahiran. Sebab bila kemahiran, Apa kemahiran yang awak perlukan untuk buka? Oh, barista macam tu. yes, Selain daripada tu sebab awak buka awak buat kek. So rasa apa kemahiran awak? items. Lepas tu lokasi. Oh, lokasi. Okay. Lokasi yang strategik seperti di tengah bandar. Itu dia. So 3 faktor paling penting untuk perniagaan saya ialah modal, kemahiran dan lokasi, kerana ia dapat menjamin perniagaan saya berjaya. Nah, Saya Batrisha. Batrisha. Okay. Tapi kan awak tahu tak yang macam macam untuk Hidayah dengan Batrisha punya, kalau untuk stok kan sebenarnya dia suka dia mudah dijual tapi dia risiko yang tinggi, di mana kalau macam bunga kan cepat layu kan, so dia perlukan maintenance yang tinggi lah sebenarnya. Macam Batrisha sendiri kita perlukan macam tepung untuk okey lah 3, tapi kalau kadang-kadang lebih daripada tu pun dah rosak lah. Boleh jadi juga telur pun sebulan pun dah dia cepat rosak, so jadi kat situ lah. Jadinya semua faham ke? Faham Okay. Saya nak apa yang awak rasa yang paling 3 faktor ni awak paling penting sekali. Awak rasa macam ni lah 3 faktor yang menyumbang. Yang nombor 1 sekali awak rasa. Modal nombor 1. Nombor 2? Kemahiran. Nombor 3?
yang awak dah faham sekarang, saya ada 7, ada lagi. Nanti kita akan next class lah kalau macam tu. Sebab kalau untuk hari ni je awak akan lepas pula sebenarnya. So yang ni adalah macam paling penting sekali yang awak nak ingat, paling mudah nak ingat and mudah faham. Okay. Ain, apakah faktor yang paling penting sekali awak rasa perniagaan awak, yang paling penting sekali awak rasa untuk memulakan perniagaan? Lokasi. Okay. Baju Syah? Modal. Awak? Kemahiran. Contoh, sekiranya ada masalah lah kan, modal tak cukup dengan stok tak cukup, so dia akan mempengaruhi tak faktor ni. So kalau if dia contoh modal tak cukup, so dia akan mengalami kerugian lah kan. Kalau stok rosak, so nanti dia akan mengalami kerugian juga dekat perniagaan kita sendiri. So kita dah faham kan? So modal ni dia boleh jadi sendiri, pinjaman. Kita buat pinjaman dengan bank, kita boleh buat pinjaman dengan keluarga, boleh jadi kawan, dia pinjam ke Alung je kan. Kita yang mampu. Kemahiran, boleh jadilah skill-skill yang kita ada. Macam tadi, cuci kereta kan, perlukan skill. Ada orang cuci asal boleh je kan, tak semua orang boleh cuci kereta kan. Macam ada orang malas, macam sebab tu lah dia ada servis tu. Kalau tak, kita boleh cuci kat rumah, nak jimat. Tapi ada orang yang malas, kaya terlebih. Jadi macam tu lah kan. Kalau Bahasa Syah tadi apa? Kafe kan. So kemahiran yang dia perlukan adalah barista. Maksudnya dia buat kopi tu, dia perlukan skill macam mana nak buat kopi. Ada yang perlukan terlebih kopi pahit lah kan. Jadi nak buat latte jadi Americano. Nak buat kek house. So perlukan skill, kita perlukan skill tu. Dan perlukan minat jugalah sebenarnya. Bila kita minat, kita jadi suka lah benda macam tu. Lokasi lah paling ni, tempat yang strategik. Macam kalau kita buat jauh-jauh, orang nak pergi pun malas. Orang takkan pergi kalau jauh-jauh ni kan. Yelah, kau awak rasa macam mana? Saya rasa macam kalau orang Malaysia memang suka travel-travel. Contoh lah orang dengan terus suka datang ke Bali. Bali kan banyak makanan viral. Tapi kadang dia macam Tapi kan kalau kat Bali pun dia still tempat strategik juga. Faham tak? Bandar. So jadi macam Tapi orang lain tak datang Bali tak suka. tak sana ke Bali. kat sana pun. Lepas tu orang dengar, cikgu rasa kalau Terengganu pun tak pasal kereta. Ya, pasal kereta sendiri lah sini. Okay, kalau macam Hidayah punya skill yang perlukan mengubah bunga tu kan. Kalau bagi je sekuntum tak jadi. Lepas tu macam mana nak cara nak menjaga bunga tu pun kena ada skill juga. Macam takkan nak potong tu rosak lah. Macam tu. Lokasi dah stop macam tadi lah. Macam air punya dia kurang risiko lah. Cuma kalau membazir pun buat air je lah kot kat sini. Lebih air kan. So jadi macam kos belanja tu dah lain. So dia jadi macam benda tu je lah. Dia akan jadi tapi macam Ain tak hari-hari orang akan pergi cuci kereta lah sebenarnya. Bila time gaji je, biasanya orang kerajaan je yang akan cuci kereta. Je macam awak stop tu, dia mudah dijual tapi dia disiplin tinggi. Sama juga yang lain. Lepas tu ada soalan yang tak faham. Semua faham ke? Faham. Ain faham? Bahasa Syah faham? Ada yang faham? Saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay lah.